Clear makan roti kejap lah. Nampak pula tu. Roti pun roti lah. Janji makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit pula aku sakit tiba ni. Tak balang. Pembuang sekejap ha. Aduh, takut. Toilet. Lega betul lah. Penangan kelia sembedah semalam pun sakit perut bah. Sunyi pula lah hari ni. Mana roti aku? Sudah roti aku pula hilang ni. Macam mana ni? Pelik bin ajaib lah. Jan, kau baru sampai sini tadi kan? Kau ada perasan tak ada roti kat sini? Roti? Roti aku pergi membuang kejap kat belakang. Tak ada dah gaib. Serius bai. Roti hilang. Satu beg. Oi, kebetulan aku dah dalam beberapa hari ni lah. Aku letak makanan atas meja macam biasalah. Kalau kita nak makan dekat depan kan. Hilang makanan. Tapi yang aku pelik, duit ke barang tu tak ada pula hilang. Makanan kerap hilang. Nak kata ada anjing, tak ada anjing. Kucing, monyet tak ada sini. Mana ada monyet tepi jalan besar macam ni. Aku baru nak makan apa ni. Takkan staff semua nak curi makanan. Tak pernah lah. Paling-paling pun roti ambil roti keping ala manusia. Tak takut bukan manusia je ni ambil ni. Binatang ke tak ambil tu beg. Taklah kau jin makan roti. Tak adalah, aku haiwan lah. Habis satu beg hilang. Apalah, tu namanya bukan rezeki Allah. Dia beli lagi lah. Apa? Tapi benda ni nampak pelik lah. Tapi tak apalah. Dah, aku nak pergi buat kerja dulu. Ya lah. Lapar lah macam mana ni aku nak buat. Waktu rehat aku tak makan. Sampai pun. Banyak order barang customer hari ni. Aku nak kena siapkan kobra. Banyak-banyak. Baik, aku tengok reset dulu. Tuan. Satu, dua, empat. Ikan banyak. Woi. Buat apa tu? Ya Allah, siapa tu? Woi. Kau nampak tadi budak? Nampak. Ya Allah. Aku rasa selama ni memang budak tu lah yang curi aku makanan. Aku rasa patutlah hilang-hilang makanan kat kedai kita ni. Apa lagi? Takkan nak tunggu diam. Budak macam ni sumbat Juvana je lah siap. Kita kat mana? Jom. Pegel betul lah macam ni. Kenal. Terus belakang. Laju dia lari. Alhamdulillah, ada rezeki hari ni. Nak makan tak? Nampak tu. Nampak jumpa ke? Ini kalau aku dapat memang sumbat Juvana terus. Ini macam ni pencuri tak boleh dibiarkan tau. Inilah sebab yang punca hilang makanan aku selama ni. Allah, geram betul aku. Aku tak boleh bagi Chan. Jom. Ini biadab. Mak bapak dia tak ajar. Bagi ajar sikit dia. Jom. Woi. Budak bangun kau. Kau buat apa kat sini? Tak kau ke hari-hari curi roti kat kedai aku? Saya minta maaf lah. Tak baik tau mencuri macam ni. Kalau hukum hudud, potong tangan tau. Kecil-kecil ni dah pandai mencuri macam mana ni? Saya cuma bagi adik makan je. Ni rumah mana rumah? Rumah tak ada. Tak ada rumah? Mak bapak kau mana? Mak bapak sudah meninggal. Astaghfirullahaladzim. Bapak dia tak ada lah. Adik tinggal dekat sini ke? Anak yatim? Ya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ada semua salah buat aku. Adik, abang minta maaf pasal tadi sebab abang tak tahu. Abang ingat, yelah, budak-budak lorong degil. Adik memang tak ada tempat tinggal ke? Tak ada. Ya Allah. Tu adik berdua je dengan adik. Dah berapa lama tinggal sini?
Dah lama. Astagfirullahaladzim. Kenapa tak cakap dengan abang? Kalau dah hari-hari tahu kat kedai abang ada makanan semua, kenapa tak bagi tahu? Itulah. Saya tak tahu. Saya minta maaf sangat bang. Lain kali dik apa-apa cakap je dik. Jangan ambil macam ni dik. Tak apalah, kalau macam ni abang betul-betul minta maaf pasal tadi. Abang marah adik, abang serkap jarang. Tak apalah dik, kalau macam tu adik tak ada rumah Tak ada. Tak apalah, jom apa-apa pergi kedai abang dulu. Dah jom. Adik okey? Ya Allah. Jom ikut abang. Alah, sian ni. Begini dik jadi nanti abang ikut. Ya Allah, malunya. Ya Allah, selama ni kita tak tahu rupa ada orang susah belakang kedai kita ni. Ya Allah. Aku dah serkap jarang awal tadi. Aku dah menyumpah. Ingatkan budak-budak lorong degil. Yelah. Tapi anak yatim piatu. Sebab salah aku. Allah, anak yatim tu. Tak apalah, jom lah. Jom kita tolong dia.